Nabi SAW tak ada kata kamu ucap dah talbiyah, ikutlah, kamu suruh molek kat mana, asalkan jenis-jenis ni. Tak ada lagu tu, kata dia. Bahkan Nabi SAW ajar talbiyah ni supaya dia ajar takbir dalam semayang, supaya dia ajar hak lain-lain lah. Jadi hak moleknya jangan lebih daripada hak Nabi ajar tu. Tetapi yang lebih kemahnya, yang lebih benarnya, iaitu hak boleh tu. Sebab apa? Ramai sahabat-sahabat ni, bukan seorang, hak tambah daripada hak Nabi SAW ajar. Kalau kita nak jamak pun boleh juga. Hak sepuluh Nabi SAW tu lebih banyak kita kata lagu tu. Hak lain-lain boleh juga, sekadar boleh, gitulah. Tapi hak lebih afdal tentunya hak Nabi SAW sendiri tu. Kalau kita dipayah tak ingat hak lain, hak tu pun pandai. Kalau nak ajar, boleh ajar hak Nabi lah, gitu. Kalau kepada orang hak tidak Arab, hak tak reti Arab ke apa tu, kita ajar hak tu. Tak sudah ajar hak lain, buat keliru, buat celaka. Biar dia kata hak tu saja, hak tu pun molek tu. Tapi kepada hak pandai, kalau dia nak tambah, tidak salah, boleh. Bahkan molek lah. Ni orang hak kata tak boleh, dia pegang lagi dengan hadis yang diriwayatkan oleh Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas daripada ayahnya, yakni Sa'ad. Dia dengar satu orang kata, labbaika dzal ma'arij. Sa'ad kata ke dia, innahu ladzul ma'arij. Memang Tuhan tu, memang Tuhan yang mempunyai ketinggian. Memanglah. Wa ma hakadha kunna nulabbi, tapi kita tidak talbiyah lagu tu, kata dia. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu betul Tuhan tu memang bersifat dengan sifat tu, tapi Nabi tak ada kata lagu tu kita duduk talbiyah dengan dia, tak ada dia kata lagu tu. Kalau kamu kata tu walaupun betul, tapi kami tidak talbiyah lagu tu. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata dia ni Sa'ad tidak suka tambah dalam talbiyah. Hak ni lah kita pegang, kata dia. Ini juga pendapat Imam Abu Yusuf dan pendapat Imam Tahawi, pendapat lagu tu. Tetapi pendapat jumhur ulama termasuk Imam Malik ke apa, dia kata boleh, harus kalau hak lain. Sekadar harus lah, paling tinggi dia molek gitu je. Nak kata lebih molek orang lain, tak ada siapa dia berani kata lagu tu. Semua kata kalau nak pilih hak mana lebih molek hak Nabi. Sekadar boleh ataupun paling tinggi molek, ya. Kebanyakan ulama terimalah hak tu. Lepas tu dia sebut beberapa tempat lagi, ada orang tambah zal ma'arij ke apa lain-lain. Ni dalam riwayat kemudian ni kan, Nabi SAW dengar, dia tidak kata apa-apa. Ini menunjukkan boleh. Kalau tak boleh, dia larang. Dia larang. Tetapi walau bagaimanapun, hadis-hadis ini menunjukkan bahawa kita bertalbiyah, mengikut talbiyah yang dibuat oleh Nabi SAW, waktu lebih afdal. Tapi kalau nak tambah, tak apa. Sebab apa? Nabi SAW tak larang, dia tak tegur. Tak. Tetapi hak kata ada juga pendapat Imam Malik ni, ada beberapa pendapat dia kata makruh kalau tambah. Dan hak kata makruh ni salah satu dua pendapat Imam Syafi'i. Ada hak kata boleh, Imam Syafi'i. Seorang lagi kata makruh juga. Ini misalnya Syekh Abu Hamid berkata, Ahlul Iraq meriwayatkan daripada Syafi'i dalam qaul qadim dia kata makruh ziyadah, tambah daripada hak marfu', hak daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu makruh. Tetapi ada juga orang yang mengatakan salah kata Imam Syafi'i kata makruh tu. Sebenarnya Imam Syafi'i tak ada kata makruh, dia tak ada kata molek, dia. Bahkan Imam Tirmizi ada beriwayatkan daripada Syafi'i, dia kata kalau dia tambah apa-apalah daripada talbiyah tu yang menunjukkan kebesaran Allah, fala ba'sa bihi, tak apa tu, sekadar menunjukkan bolehlah, haruslah. Tetapi dia kata wa ahabbu ilayya an yaqtasira ala talbiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya lebih suka, kata dia, kalau seseorang itu dia berpada dengan talbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Imam Syafi'i lebih kena supaya orang lain jugalah.
Tapi sekadar paling tinggi kita kata tadilah harus. Harus ataupun elok tu je. Bahkan ada yang menyebutkan makruh. Ni dia sebut lagi, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah kata kalau berpada dengan hak marfu' hak daripada Nabi tu, hak tu lebih molek. Tapi kalau nak tambah, tak apa, sekadar tu je lah. Lepas tu tentang talbiyah ni, apa hukum talbiyah ni? Setara mana hukum talbiyah? Dia ada 4 mazhab dalam masalah ni, talbiyah. Yang pertama mengatakan sunat talbiyah, supaya sunat-sunat lain. Kalau tinggal tak ada kena gapo-gapo, tak ada kena bayar dam kau gapo kau, tak ada. Inilah pendapat Syafi'i dan Ahmad. Yang kedua, talbiyah ni wajib. Apa makna wajib? Kalau buat kerja haji ni, hak wajib ni kalau kita tinggal kena bayar dam, kena bayar dam. Ni disebutkan oleh Mawardi daripada Ibni Abi Hurairah dalam kalangan tokoh dalam mazhab Syafi'i. Dia kata wajib talbiyah. Bukan Syafi'i sendiri, tapi tokoh dalam mazhab Syafi'i. Dikenali dengan Ibnu Abi Hurairah, bukan anak Abu Hurairah sahabat tu, dah orang lain nama dia lagi. Dan Ibnu Qudamah sebut ni pendapat sebahagian ulama-ulama dalam mazhab Malik. Khattabi pula menukilkan daripada Malik dan Abi Hanifah. Hak lagu ni kata wajib ni. Tetapi Imam Nawawi pelik, kata dia. Wayak benda pelik sikit dia kata. Sebab apa dia kata Malik kata sunat, tapi sunat pun kalau tinggal kena bayar dam. Ni pelik ni. Jadi mereka kata Imam Nawawi tersalah lah kira-kira. Sebenarnya tidak gitu. Imam Malik kata wajib. Itu hak betul. Sebab tu dia kena bayar dam tu. Yang ketiga wajib juga. Tetapi kalau dia tak kata pun, dia buat benda lain, hak lain yang berkaitan dengan haji, misalnya dia tuju tumpu pergi tu, memang jelas sebagai cara orang nak buat kerja haji, dengan pakai ihram, dengan gaponya, tak apa dah juga, walaupun wajib. Tapi kalau dia buat hak lain-lain yang menunjukkan dia memang orang nampak nak buat kerja haji, tak apa dah. Ini pendapat Ibnu Syash dalam mazhab Malik. Dan pengarang kitab Hidayah juga ada sebut juga pendapat orang lagu ni. Cuma dia ada sebut gapo dia, kalau dia tidak sebut talbiyah tu, dia sebut galai, zikir-zikir hak lain, tak apa. Tak apa, zikir-zikir hak lain. Yang keempat, talbiyah adalah rukun, dan ihram tak jadi tanpa talbiyah. Kalau pakai ihram saja tak jadi. Ini pendapat yang keempat, tak jadi. Ibnu Abdul Bar menukilkan ini sebagai pendapat As-Thawri, Abi Hanifah, Ibnu Habib dari kalangan tokoh mazhab Malik, dan Zubairi dari kalangan tokoh mazhab Syafi'i. Ini yang keempat. Sebenarnya dia ada 5. Ada satu lagi, iaitu mazhab Zahiri. Puak-puak Zahiri kata talbiyah ni serupa dengan takbiratul ihram kalau untuk sembahyang tu. Setara tu. Lagu mana takbiratul ihram? Lagu tu. Jadi bagi dia berat lagi. Kira-kiranya macam rukun lah. Macam rukun. Ini disebutkan oleh Hafiz Ibn Hajar. Tetapi dalam mazhab-mazhab ni ada banyak-banyak pula orang lain kata hak wajib tu, hak fardu tu sekali sekurang-kurang. Hak lain-lain lagi tu tidaklah, sekali, iaitu pada ketika mula-mula. Adapun yang lain-lain ulang-ulang tu, itu sunat, tidak wajib. Dalam majlis yang pertama tu ke nak ulang ataupun sebut sekali, tak kira, boleh berlaku. Ataupun di segala majlis, mana-mana pergi, boleh talbiyah. Ataupun ketika bila nak talbiyah ni, ketika berubah keadaan, daripada duduk nak bangun, labbaik Allahumma labbaik, ketika berdiri nak duduk, labbaik Allahumma labbaik, pagi, masuk pagi, petang, begitulah talbiyah semua.
Ketika keluar daripada sesuatu tempat, talbiyah. Ketika masuk ke sesuatu tempat, talbiyah juga. Ketika berjalan, ketika berhenti, ketika berjumpa dengan orang, ketika berpisah dengan orang, dia jumpa labbaik Allahumma labbaik. Ingat, bagi nak suruh ingat berlaku. Ketika berpisah pun nak pisah, labbaik Allahumma labbaik. Ketika bersesak-sesak, ketika tidak bersesak, talbiyah berlaku. Jadi ini semua termasuk dalam mustahab, molek ataupun elok. Kalau kita boleh jaga di tempat-tempat tadi kita talbiyah, itu termasuk dalam hak mustahabat, bukan termasuk dalam wajib ke gapo ke dak. Mana kalau buat boleh pahala lah, kerana tu kerana talbiyah tu, boleh pahala. Lepas tu kalau bercampur dengan hak lain, takbir ke, tahmid ke, gapo doa ke, gapo, tak apa, boleh juga. Hak tu lagi molek, buat berlaku. Labbaik Allahumma labbaik ya Allah, kalau kata lagu, boleh ke tidak? Boleh juga. Tetapi hak lebih moleknya labbaik Allahumma, sumpah hak Nabi kata tu lah. Tapi kalau kata labbaik ya Allah, sebab Allahumma tu makna ya Allah lah juga, boleh. Kalau kata lagu tu pun boleh. Tapi hak lebih moleknya hak kita terima daripada Nabi SAW lah. Bahkan ada yang mengatakan tak boleh kata lagu tu seperti takbiratul ihram lah, Allahu Akbar, tak boleh kata Allahu Azam, tak boleh. Sebab dalam Quran kata wa rabbaka fakabbir. Dia suruh takbir. Itu dalam bab takbir lah. Ni talbiyah ni dah Nabi sebut lagu tu, tak ajing dia sebut labbaik ya Allah, tak ada dalam hadis mana-mana, tak ada. Jadi orang kata boleh tu pun bukan boleh tu kerana Nabi buat, tak dari segi makna dia tu serupa. Dari segi makna dia tu serupa. Lepas tu harus juga zikir ataupun talbiyah tu dengan bahasa bukan Arab, boleh. Sudah dari segi fiqh lah, ulama-ulama bahas. Misalnya dia sebut sini wa yajuzu dzikr wa kadha talbiyah bil arabiyyah wal farisiyah wa ghairihima kat turkiyah wal hindiyah, boleh berlaku. Dia boleh. Wa nahwihima bi ayyi lisanin, bahasa mana-mana pun boleh. Tak apa. Ni boleh ni. Boleh kepada orang tak erti bahasa Arab saja ke? Hak bahasa Arab, erti bahasa Arab tak boleh. Gitu ke? Tak. Supaya hak erti bahasa Arab pun boleh juga. Dia nak kata kau Melayu, ku sahut seruanmu, demi seruanmu, ku sahut berkali-kali seruanmu, sahut semua seruanmu. Boleh. Sama ada dia molek erti bahasa Arab molek ke ataupun dia tak erti, tak boleh berlaku. Inilah pendapat yang sahih. Berbeza dengan kita kalau nak iftitah semaya tu tak boleh kata Allah Maha Besar, tak boleh. Itu kena Allahu Akbar. Tapi masalah talbiyah ni tidak gitu. Agak luas lah. Seperti mana boleh tambah dalam masalah zikir dia, Nabi tak kata apa, boleh. Tapi kalau hak lain-lain tu agak ketat. Lepas tu riwayat Imam Abu Dawud ambil daripada Imam Ahmad, Rasulullah SAW berihlal, dia pun sebut talbiyah supaya hadis Ibnu Umar tadilah. Cuma ada orang yang menambahkan dzal ma'arij dan lain-lain ucapan. Nabi SAW duduk dengar, dia tak kata gapo, menunjukkan boleh lah, menunjukkan boleh. Tapi nak kata molek, setengah ulama dia tak saya katalah molek. Sebab apa? Kalau molek Nabi kata juga lagu tu, hanya sekadar boleh. Atau paling tinggi seperti kita kata tadi lah, boleh lah molek, elok kalau kata lagu tu paling tinggi. Sebab apa? Sebab sahabat-sahabat ramai, bukan seorang kata begitu. Dia tak kata apa. Menunjukkan dalam masalah ni terbuka, agak luas. Dia tidak serupa dengan semaya lah, kira-kiranya tidak serupa dengan semaya. Kena jaga banyak perkara. Seterusnya hadis riwayat daripada Qa'nabi Nisai daripada Khalad bin As-Sa'ib Al-Ansari. Dia kata Jibril mari suruh sahabat-sahabat aku dan orang-orang yang bersama aku